Okey, dekat dalam perut ikan ni kita akan masukkan serai, halia, daun limau. Yang ni kita akan kukus selama 10 minit. Ya. Kak, akak kalau dah buat resipi yang ni kak, akak tak adanya lah nak makan steam ikan limau pergi kedai, memang tak, serius. Percayalah. Ha gitu. Ya, bawang putih. Tu dia. Masuk air panas. Masuk sos ikan. Masuk gula. Halia pun masuk. Masuk limau. Masuk kita punya bawang Holland. Cantik kan, suami sejenis yang suka makan bawang Holland. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah.